Saya nak buat ulasan ni, saya nak rakam ni sebab saya nak buat VTT macam ada bot saya punya kepala otak pelik. Sabar, jangan buang masuk. bagi awak tak tahulah otak saya ni macam tahulah saya banyak fikir soal rakyat. Pelik awak tak pelik. Sedangkan saya bukan pemimpin pun, saya bukan ahli parlimen, saya bukan wakil rakyat, saya bukan menteri, saya bukan ketua jabatan, saya bukan ketua kampung. Tapi saya daripada kecil sampai sekarang saya duk fikir masalah rakyat. Jalan berlubang, masalah laluan berminyak, jalan gelap, saya duk fikir. Jadi saya pening. Okey. Sama juga politik. Okey, saya buat ulasan dengan baik-baik. Ni siapa ni? Ala Uto A bulan duduk dia. Sasa duduk main sini Ala Uto A. Ceploh masuk Ala Uto A bulan duduk dia ceploh. 2 bulan ceploh. Sasa duduk sini. Bodoh. Masuk sini nak kepala utuh. Bulan duduk dia. Baral unta. Okey, baiklah saya nak ulas sikit tentang kenyataan yang dibuat oleh Pesuruhjaya PAS Negeri Pahang. Saya nak maklum Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail sudah menyatakan ketika pilihan raya Negeri Sembilan bahawa penyatuan ummah hanya berlaku di Negeri Sembilan. Kena faham penyatuan ummah hanya berlaku di mana? Di Negeri Sembilan. Dengar baik-baiklah, awak nak dengar kenyataan Warusdi hanya di Negeri Sembilan. Awak nak dengar lah, saya bacakan awak nak dengar apa kata Menteri Besar Pahang. Penyatuan ummah hanya berlaku di Negeri Sembilan sahaja, tidak di negeri-negeri lain. Tidak, maknanya persefahaman politik dan naratif penyatuan ummah antara Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional secara rasmi setakat ini hanya tertakluk bagi pilihan raya Negeri Sembilan sahaja. Takkan tak faham? Naib Presiden UMNO Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail menegaskan formula kerjasama itu tidak terpakai secara automatik di negeri-negeri lain termasuk negeri Pahang kerana landscape politik adalah bersifat dinamik dan senantiasa berubah-ubah mengikut kesesuaian negeri masing-masing. Awak faham? Jadi bila awak faham kenyataan Wan Rosdi ni, maka tak ada timbul pun yang nak penyatuan ummah di Pahang. Tak? Jadi kenapa Pesuruhjaya PAS Pahang keluar kenyataan ni saya kata awak koyak, awak jangan koyak Saya cakap jangan koyak Kenapa Pesuruhjaya PAS Pahang keluarkan kenyataan PAS Pahang sedia bertembung jika penyatuan ummah gagal? Ini yang pelik ni. Ini yang pelik. Maknanya dalam hal ini PAS patutnya tak perlu keluar apa-apa kenyataan pun. Sebab Wan Rosdi dah bagi tahu bahawa penyatuan ummah hanya untuk pilihan raya Negeri Sembilan saja. Kenapa orang PAS di Pahang sekarang ni menyerang UMNO seolah-olah UMNO Pahang tidak mahu penyatuan ummah? Ini pelik ni. Memberi naratif supaya rakyat nampak bahawa UMNO ni tolak penyatuan ummah. Pelik ni lah. Sedangkan bukan ada perundingan ke, ada bincang ke, ada apa. Sebelah pihak keluar kenyataan. Tak boleh macam tu PAS. Saya nasihat dekat PAS Pahang
Ni banyak ni dia punya PAS Pahang punya cyber trooper duk hentam UMNO ni. Mengatakan UMNO ni tak nak penyatuan ummah. Bukan tak nak. Wan Rosdi tu Wan dah bagi tahu penyatuan ummah hanya untuk Negeri Sembilan. Jadi tak perlu keluar kenyataan bahawa penyatuan ummah di Pahang UMNO tak nak, kami nak. Tak perlu. Itu yang pelik. Saya nasihat, jangan keluar kenyataan macam tu lagi. Tak baik seolah-olah menggambarkan UMNO tak nak penyatuan ummah di Pahang. Bukan tak nak, memang tak perlu. Sebab apa di Negeri Sembilan perlu? Sebab ni Negeri Sembilan ada pilihan raya. Dan di Negeri Sembilan ada masalah politik. Faham tak? UMNO tarik sokongan 14 orang adun UMNO. Tarik sokongan kepada Menteri Besar Negeri Sembilan. Nampak? Satu. Di Johor pun sama. Ada masalah politik. Apabila sidang DUN negeri Johor meluluskan beberapa orang adun lantikan dan Pakatan Harapan terutamanya DAP mempertikaikan keputusan itu. DAP, Amanah dan mereka membuat memorandum. Mereka mempersoalkan, mereka bagi tahu mereka tak nak apa ni adun lantikan. Mereka mahu ditambah kerusi DUN. Ada masalah politik, mereka serang kerajaan. Kemudian pemimpin Pakatan Harapan, iaitu pengerusi Pakatan Harapan daripada Amanah di negeri Johor, saudara, menyerang kerajaan negeri Johor kerana tidak melantik wakil daripada Pakatan Harapan untuk duduk bersama dalam kerajaan negeri Johor. Sedangkan Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi, dah bagi tahu bahawa negeri Johor bukan negeri perpaduan. Dia tak faham. Dia duduk, kenapa tak libatkan pemimpin Pakatan Harapan dalam pentadbiran. Jadi itu disebabkan kerana itu, makanya DUN Johor dibubarkan. Begitu juga dengan Melaka. Melaka pun berlaku masalah politik juga antara Pakatan Harapan dengan Kerajaan Negeri Melaka. Apabila Pakatan Harapan, DAP terutamanya, menarik diri daripada Kerajaan Pakatan Harapan. Dia tarik diri daripada ESCO, dia tarik diri daripada pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka. Jadi ketiga-tiga negeri ini ada isu politik. Di Pahang tak ada isu politik dengan Pakatan Harapan. Di Perak tak ada isu politik dengan Pakatan Harapan. Sebab itu Menteri Besar Perak, Datuk Syarani, bagi tahu di Perak dia akan terus kekalkan kerajaan perpaduan hingga tamat penggal, hingga habis parlimen. Begitu juga di Pahang, kerajaan perpaduan akan diteruskan sehingga pilihan raya umum ke-16. Maknanya tak ada isu pun nak buat kerajaan perpaduan di Pahang. Kerajaan penyatuan ummah tak ada. Tak ada isu. Kenapa yang pemimpin PAS duduk main isu, UMNO tak nak kerajaan? Bukan soal tak nak. Kalau dah bubar DUN nanti, nak pilihan raya umum ke-16, barulah bincang. Bila DUN dah bubar, parlimen dah bubar, DUN Pahang dah bubar, barulah kita sit down. Wan Rosdi duduk dengan Rosdi Jabar, barulah bincang soal kerajaan perpaduan, kerajaan penyatuan ummah, barulah bincang. Kena bijak benda ni lah. Yang duduk cocok UMNO tak nak, kerajaan perpaduan PAS nak. Jangan nampakkan sangat kita tergila-gila.
Kemaruk, orang panggil kemaruk. Duk gila kat janda. Gila. Satu-satu lah. Sebab DAP di Pahang tak ada mengamuk-mengamuk macam di Johor. Macam di Melaka tak ada. DAP di Pahang hormat Wan Rosdi. Esko Kerajaan Negeri Pahang. Pemimpin DAP daripada Teriang. Leong Yuman, anak Leong Nganga, dia hormat Tok Wan. Kemudian timbalan speaker Dewan Undangan Negeri Pahang, Lee Chin Chin DAP. Dia hormat Kerajaan Negeri Pahang. Kemudian Parti Amanah hormat PKR. Dia ada seorang esko adun teruntum, iaitu siapa nama tak ingat, Sim Chong Siang apa? Sim Chong Siang apa? Tak ingat, saya dah tua. Saya tak ingat. Nah, jadi tak perlu dia orang hormat, dia orang tak gelojoh. Jadi bila tak gelojoh, tak hormat, yang ni duduk kenapa terang-terang suara, tak nak dengar, pergi berambus asal duduk petikai suara orang lah. Bara lontar betul duduk petikai suara lah. Ikut saya nak buat suara apa, suara kartun ke suara apa, dia pula duduk petikai. Kenapa terang-terang, ikut aku lah. Bara lontar betul. Ini cara aku ceramah. Dia pula kenapa terang suara macam nak terberak. Ikut aku lah nak terberak. Tuan CMK tak tahu semua, jangan lagak macam tu. Awak ni, awak ingat saya bodoh ke? Awak tak nak dengar. Kalau awak lebih tahu, jangan duduk sini. Dia masuk sini, dia lebih tahu pada kita lah. Oh, sedap dia ingat kita tak tahu. Ingat apa? Sedap dia kata Tuan CMK tak tahu semua. Saya tahulah, saya penganalisis politik di Pahang. Saya orang Pahang. Kalau dah saya boleh ramal keputusan pilihan raya di Sabah, keputusan pilihan raya di Johor, keputusan pilihan raya di Negeri Sembilan, takkan saya tak boleh ramal keputusan pilihan raya di Pahang. Bara lontar dia kata kita, saya tak tahu. Kepala otak kamu tak tahu. Saya orang Pahang, politik Pahang dalam poket saya lah. Geram betul lah. Ni ingat kita budak-budak CMK tak tahu. Kepala otak kamu. Kamu cek nama saya. Tanya orang PAS, kenal tak CMK? Tanya orang UMNO, kenal tak CMK? Tanya orang DAP, kenal tak CMK? Tanya, pergi tanya sekarang ni. Pergi tanya. Sedap dia kata CMK tak tahu apa-apa. Kepala otak kamu tak tahu. Baral, unta. Tak sekolah Arab. Awak pergi tanya orang CMK tu dia boleh ramal. Boleh ramal. Saya boleh ramal siapa menang pilihan raya di Pahang. PRU 16 ni. Saya boleh ramal. Sedap dia. Kata kita tak tahu. CMK tak tahu. Kepala otak kamu tak tahu. Geram aku. Bulan duduk dia. Masuk sini dia tak tahu kita siapa. Saya tak marah. Saya geram. Saya geram. Sabar. Air pun tak ada. Geram lah dia. Kita buat ramalan ni, ceramah ni. Dia masuk sini, dia dengar kita ceramah. Dia boleh kata CMK tak tahu. Kepala otak kamu tak tahu. Sedap. Sedap tak tahu. Sedap dia tak tahu. Kamu tak tahu. Kita pula tak tahu. Awak tanya orang UMNO, kenal tak YB terjah CMK? Tanya orang PAS. Tanya orang atas pagar. Tanya orang Sakanci. Kenal tak saya di Pahang? Sedap dia. CMK tak tahu cerita. Kepala otak kamu tak tahu cerita. Air tak ada. Saya dah tua. Saya dah marah. Bukan marah, geram. Jadi cerita dia sebenarnya tak timbul pun soal muafakat nasional ataupun penyatuan ummah di negeri Pahang. Tak timbul lagi. Sekarang ni tak perlu ditimbulkan. Kenapa ditimbulkan? Kenapa main? Saya tengok blogger Saitro PAS Pahang dah main ni. Main. Buat apa main? Kamu nak melaga-laga pula antara UMNO dengan PAS di Pahang. UMNO tak terima, berasa hati orang UMNO. Kalau saya orang UMNO, saya berasa hati. Tempoh pilihan raya belum habis lagi.
Tunggulah pilihan raya parlimen bubar, Dun Pahang bubar. Masa tu duduklah bincang Rosli Jabar dengan Wan Rosdi, bincang. Macam mana kita ni Tok Wan, kita di Pahang, macam mana kita nak penyataan umah ataupun tidak. Baru bincang. Bila nak bubar parlimen nanti, nak bubar Dun, barulah bincang. Sekarang tak penting, gelojoh buat apa. Duduk serang UMNO. Kata UMNO ni tak setuju penyataan umah, buat apa cakap macam itu? Malu orang. Saya kalau saya jawab ni orang marah saya pula dah. Di Pahang tak ada masalah politik dengan Pakatan Harapan. Kita ni orang Melayu, dia macam inilah. Orang Melayu, kalau Cina tu hormat kita, India tu hormat kita, kita layan dia dengan baik. Faham tak? Cina di AP di Pahang, Pakatan Harapan, layan Wan Rosdi dengan baik. Tak ada kacau apa, tak ada pun keluar kenyataan yang menyebabkan sakit hati, yang menyebabkan UMNO jadi marah. Ada orang UMNO marah tak? Orang UMNO tengok YB Rara pun, pemuda UMNO tengok YB Rara di AP Bentong, tak ada marah pun. Ish, comelnya YB Rara. Betul tak? Ish. Kena pula sekarang dia dah jadi janda kan. Ish, YB Rara ni comel. Jangan bercerai lagi lah UMNO dengan DAP, janganlah. Jangan bercerai lagi. Kami sayang dekat YB. Awak tanya orang Bentong tu. Awak tanya orang Bentong tu. Tanya orang Bentong. Dia orang sayang YB Rara sebab comel. Pungutan hasil kerajaan negeri 4 tahun 5 tahun 1 bilion. Janda sekarang. Sekarang janda. Jadi orang UMNO pun sayang dekat YB Rara di AP tu. Jadi awak suruh cerai sekarang, janganlah. Tunggulah parlimen habis. Ish YB Rara. Orang PAS pun tengok YB Rara apa. Ish. Ustaz PAS pun boleh cabut kepiah tengok YB Rara. Tengok saya minai dengan YB Rara. Tengok saya minai dengan YB Rara. Ya awak ni. Tempat negeri yang tak ada masalah awak duduk. UMNO BN tak nak penyatuan umah. Bila masa ada bincang penyatuan umah ya? Tengok ni CMK YB Rara. Ni. Awak kena bijak lah politik. Tengok ni. Awak jangan main tu. YB Rara kalau dia senyum kat Ustaz PAS, cair tu. Cair. Cair tu. Bukan saya kata nak cair. Bukan rendah, memang betul. Saya tahulah sebab YB Rara ni dulu kan dia bersama PAS dalam DAP. Kan bersama dulu. Cair tu. Jangan buat pasal. Ini penting saudara. Benda tak ada angin, tak ada angin, tak ada apa bergoyang, awak duduk. UMNO Pahang tak nak bersama. Kalau tak nak bersama, kami akan lawan UMNO Pahang dalam PRU lah. Wan Rosdi tak ada fikir pun lagi penyataan umah ke apa. Awak tu YB Rara duduk dengan saya, nampak tu? Awak tengok tu. Tu baju putih tu. Ni YB Rara ni, nampak? Nampak? Boleh tahan tu. Dah awak suruh penyataan umah macam mana? BN masih lagi kerajaan perpaduan. Awak kena faham. Kerajaan perpaduan di peringkat nasional. Di peringkat federal dulu tertubuh hasil nasihat daripada Kebawah Duli Paduka Sultan Pahang. Masa tu Kebawah Duli Paduka Sultan Pahang adalah yang di Pertuan Agong. Jadi bila Kebawah Duli Paduka Sultan Pahang balik ke Pahang jadi Sultan Pahang, kena hormatlah. Sebab itu kerajaan negeri Pahang, dia kena hormatlah dengan tuanku.
Macam kenal. Yang tengah ni awak kenal. Yang tengah ni Puan Sri Sabrina. Tengok dah. Siapa tepi tu? YB terkejar dia. Tak ada masalah pun duduk dengan YB Rara. Comel. Salah-salah jeling boleh jatuh hati you. Orang UMNO pun suka YB Rara. Awak suruh pisah macam mana? Tunggulah DUN bubar nanti. Tunggu parlimen bubar. Bila parlimen dah bubar, awak dah duduk bincang nak wujudkan kerajaan perpaduan penyatuan ummah di Pahang. Bincang. Akhirnya Barisan Nasional tak setuju. Contoh tak setuju. BN kata kami tak nak lah. Barulah awak buat pengumuman. Pilihan utama kami ialah penyatuan ummah. Tapi kalau BN tak setuju, kami akan lawan BN. Kami akan hogoh Pahang hogoh. BN teraju Pahang. Baru awak attack. Dengar ni. Saya boleh ramalkan dah siapa menang pilihan raya di Pahang ni. Nak karang saya ramal awak tercirik dah. Jadi dengar cakap saya. Relax dulu. Duk kalut. Bila nak UMNO tak nak penyatuan. Masa bila pula awak berunding dengan UMNO? Ada jumpa ke Wan Rosdi duduk bincang elok-elok? Awak hanya cakap sebelah pihak. Tak boleh. Dia macam inilah. Awak nak dekat janda. Janda tu awak berkenan. Awak nak kat dia. Dia tak layan pun awak. Janda tu tengok awak pun nak termuntah aku tengok awak lah pak. Janda tu tengok awak nak termuntah. Awak pun kata kat orang. Saya kalau lagi seminggu janda tu tak buat keputusan nak kahwin dengan saya tak nak dekat dia. Boleh tak? Janda tu tak ada cerita pun dia nak kat awak. Dia bercinta dengan awak. Tak ada pun. Awak duk tergigih. Ni nama hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Orang tu tak tahu apa cerita pun awak nak kat dia pun dia tak tahu. Samalah dengan penyatuan ummah di Pahang. Wan Rosdi tak tahu apa cerita pun. Wan Rosdi tak tahu apa cerita. Kerajaan Pahang tak tahu apa cerita. Jadi janganlah gelojoh. UMNO. Masa bila awak duduk dengan dia bincang? Tak ada bincang pun. Dengar cakap saya. Jangan. Awak faham tak? Jangan terpedaya dengan mainan-mainan. Saya kalau saitero yang tulis di laman media sosial, saya tak pelik. Tapi bila keluar kenyataan daripada Pesuruhjaya PAS ni, saya rasa ini dah tak bagus ni. Elok-elok UMNO nanti nak penyatuan ummah dengan PAS, dia serabut nanti. Malah aku penyatuan ummah dengan PAS ni. Boleh tak? Janganlah. Mana boleh orang agama gelojoh. Orang agama tak boleh gelojoh. Contohnya seorang ustaz kahwin dengan anak dara umur 18 tahun. UMNO ni dah jadi janda berhias Syakri, betul? Kalau nak ajak masuk bilik pun tunggulah. Orang dah balik, saudara mara dah tidur. Janganlah dia duduk sembang dengan mak mentua dengan saudara mara. Awak pergi panggil, yang darling, jomlah masuk bilik. Abang tak tahan lah. Mana boleh. Malu. Anak dara dia akan kata cilaka betul. Inilah penangan kahwin orang tua dia dah. Orang duk sembang lagi dengan saudara dia, adik-beradik dia, kakak dia, pak saudara dia. Awak duduk, cepatlah masuk bilik. Abang tak tahan. Abang dah makan gambir Sarawak. Abang tak tahan. Woy, abang tak tahan. Mana? Lalah kali dia kata, abang ni sabarlah abang. Woy. Tunggulah balik dulu. Orang duduk ramai, duduk makan, dia ajak masuk bilik. Ini yang berlaku sekarang ni. Jangan gelojoh. Awak faham tak apa saya cakap ni tak? Awak faham tak? Masuk tak? Boleh terima tak apa saya cakap ni? Jadi PAS Pahang, jangan gelojoh. Relax. Jangan duduk. Orang tu tak ada tahu apa cerita pun bab penyatuan ummah ke apa. Kita pula duduk keluar kenyataan. Kalau dia tak terima penyatuan ummah, kami akan lawan dia. Pelik betul lah. Lepas tu ada blogger, ada saitero PAS ni. Saya tak tahulah siapa kan, PAS Pahang.
Saya ingat saya terus ni saya kena panggil bagi tazkirah dulu. Jangan awak nak berkawan dengan orang ni. PAH nak berkawan dengan UMNO di Pahang. Jangan awak gelojoh sangat, tunggulah masa dia. Dia belum bercerai lagi dengan Pakatan Harapan. Dia belum bercerai lagi dengan DAP. Tunggulah tempoh DUN Pahang dibubarkan. Masa tu barulah awak bincang macam mana Tok Wan. Tok Wan Rosdi. Macam mana kita ni dah parlimen dah bubar. PRU 16 ni kita nak berlawan ke kita nak geng ni? Kalau nak geng kita buat cara nak geng. Kita bagi-bagi kursi. 1 untuk engkau, 1 untuk aku. 2 untuk engkau, 2 untuk aku. 3 untuk engkau, 3 untuk aku. Macam mana Tok Wan? Saya kena panggil, ingat seterupah ni. Dia duk serang sekarang ni UMNO. Orang tu tak tahu bercerita pun buat kerajaan penyatuan ummah. Wan Rosdi dah bagi tahu dah. Penyatuan ummah ni hanya berlaku di Negeri Sembilan sahaja. Tidak terpakai di negeri lain. Faham ke tak faham? Faham ke tidak? Faham ke tidak? Hanya berlaku di Negeri Sembilan sahaja. Faham ke tidak? Wan Rosdi yang keluar kenyataan. Dia Presiden UMNO. Naik Presiden UMNO. Dia keluar kenyataan. Faham ke tak faham? Gelojoh sangat ni. Alah. Saya nasihat. Saya nasihat. Jangan sampai orang nampak awak ni gelojoh sangat. Saya ingat kena mandi bunga lah ni. Dan saya tak rasa Datuk Rosli Jabar yang keluar kenyataan dalam Facebook dia ni. Saya rasa yang keluar ni dia punya pegawai media dia apa. Saya ingat Ustaz Rosli Jabar pun tak ada tergelojoh macam tu. Betul awak tengok surat khabar hari ni. Pesuruhjaya PAS cakap hari ni. Keluar dalam Sinar Harian. Tengoklah. Ingat saya tipu ke awak lontar tu. Saya tak tipu bang. Dah heboh dah dekat Pahang. Sebab yang ini bukan dia cakap. Dia petik daripada Facebook dia. Facebook daripada laman muka buku PAS Datuk Rosli Jabar. Jadi awak kena nasihat Datuk Rosli Jabar. Suruh delete balik posting tu. Delete lah. Malu ke orang. Saya pun sayang juga kat PAS dengan UMNO ni. Tapi jangan gelojoh sangat. Alah. Jangan gelojoh. Bila awak gelojoh macam itu, elok-elok orang nak berbaik-baik. Elok-elok janda tu nak kat awak. Lama-lama dia jadi menyampah. Menyampah aku dia ni. Hege. Orang relax lah. Betul ni, nampak ni? Pahang lambat lagi nak habis parlimen. DUN. Relax lah, brother. Nampak tu? Kan saya cakap tu, buka siapa tu? Ni, keluar Sinar Harian ni bukan Harakah. Tak betul tu. Jangan kata saya fitnah lah. Lama-lama UMNO tengok PAS ni. Pelik betul lah. Gelojoh betul. Awak nak kahwin dengan perempuan tu. Jangan gelojoh sangat. Relax. Dengar nasihat daripada ahli nujum negara. Jangan duduk getak-getak lalah kali duk cakap, kalau UMNO tak setuju, kita akan lawan UMNO. Lawanlah kalau nak lawan. Kalau awak nak lawan UMNO. Kalau rasa boleh menang dapat PN teraju Pahang. Sebab saya je yang tahu siapa menang di Pahang ni. Kaya menurun. Pu kanan pu kiri. Letai kayo kau senga haya nang buti nang koi buti ko letai kayo loko. Saya tahu dah. Di Pahang siapa yang menang PRU 16. Awak tak tahu, saya tahu dah. Macam mana? Saya tahu dah. Jadi saya nasihat, tarik balik kenyataan tu. Tarik balik kenyataan tu. Tarik balik, jangan gelojoh lah. Nanti bila parlimen dah nak bubar, awak buatlah pertemuan 4 mata
antara UMNO, antara PAS. Buat pertemuan empat mata, duduk elok-elok. Bincang elok-elok. Bincang elok-elok, duduk elok-elok. Bincanglah dengan UMNO, dengan PAS. Macam mana kita ni? Macam mana kita ni? Adakah kita boleh tubuhkan penyertaan ummah di negeri Pahang? Tanya Wan Rosdi. Wan Rosdi pun kata, insya-Allah kita akan bincang. Macam tu. Lepas tu tanya kat presiden pula, presiden UMNO, tanya dekat presiden PAS. Itu cara orang nak meminang anak orang. Itu cara nak meminang. Ni kau baik sajalah dengan orang kafir CDAP. Geram betul saya ni. Ni ceploh mana masuk ni bangang ni. Ini orang PAS, orang apa ni masuk ni. Akaun pun tak ada gambar muka Omar. La ilah, kau baik sajalah dengan orang kafir Cina DAP. Habis tu PAS tak baik dengan orang kafir. Hindraf ada, MIPP ada, gerakan ada, apa kebodoh sangat ni. Barang lontar. Duduk bulan sesama yang sini nak komen sangat. Komen tak ada kesedaran sibik langsung. Garam betul aku. Nak komen, elok-elok lah komen. Biar bijak sikit. Jangan komen macam Konoha komen. IQ 78. Sedap dia. Ni apa ni, manja lah ni yang tak ada profile. Awak pakai akaun fake, awak jangan komen. Saya menyampah tengok orang tak ada profile ni. Kita bawa dia melancong ke bulan, duduk berehat. Saya komen lah. Awak kalau tak ada profile, duduk dan diam, tak sekolah harap. Jadi saya bagi tahu kepada parti PAS di Pahang, jangan gelojoh. Jangan duk tekan UMNO. Jangan gelojoh. Jangan gelojoh, jangan duk tekan UMNO. UMNO tak nak buat penyertaan ummah. UMNO tak nak, kalau tak nak buat penyertaan ummah, kami akan lawan UMNO. Jangan cakap macam itu. Itu nampak sangat awak action. Awak rasa awak hebat sangat. PAS rasa hebat sangat di Pahang. Maknanya kalau UMNO tak tahu apa cerita pun. Tok Wan Rosdi duduk rasmi program sana, mesyuarat sini. Tak ada layan pun dekat awak sekarang ni. Jadi bila tak ada layan, janganlah awak attack dia. Awak sekarang ni, awak jatuh cinta dekat anak Tok Imam. Awak jatuh cinta ke anak Tok Imam. Walaupun anak Tok Imam tu tak berkenan dekat awak lagi, awak ambil hatilah dekat mak ayah dia. Awak pergi surau, azan, nak masuk waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak masuk, awak azan, awak jadi Tok Imam. Jadi Tok Imam tengok bagus betul lah dia ni. Ajak pergi rumah, makan, minum air. Tok Imam kata, marilah malam ni saya ada buat makan-makan. Marilah. Cara dia. Barulah awak boleh bersatu dengan anak dia. Penyatuan keluarga. Ini awak nak penyatuan ummah dengan UMNO. Lepas tu awak duk tibai UMNO. Duk tibai. Sedangkan UMNO tak tahu apa cerita pun. Awak buat baiklah dengan dia, dengan mak ayah dia. Sama juga dengan UMNO. Awak buat baiklah dengan orang UMNO. Hashtag perpaduan penyatuan ummah. Hashtag eratkan ukhuwah. Hashtag rapatkan silaturahim. Itu cara dia nak bersama, nak bersatu dalam perjuangan Islam, Melayu Islam. Ini awak pergi attack dia. UMNO tak nak, UMNO jual mahal. Habis saya tengok budak-budak PAS di Pahang ni serang UMNO. La ilaha illallah. Degi itulah. Degi. Saya minta pemimpin PAS Pahang bagi warning sikit kat budak-budak. Budak-budak Saitro ni yang baru belajar nak cakap ni. Kata saya pesan, jangan bising. Awak nak berkawan dengan UMNO, nak penyatuan ummah, mana boleh awak attack dia. Tak cerdik.
Duk bahan orang UMNO semua. Tiap-tiap hari duk bahan. Tontang. Oh, UMNO tak nak penyatuan ummah. Oh, nampaknya tak nak. Oh, penyatuan ummah gagal. Pelik betul lah saya. Saya pelik. Ni yang saya kata pelik tadi. Faham tak? Awak faham tak saya cakap ni? Mana orang faham? Orang faham dari mana? Faham tak saya cakap ni? Faham ke tidak murid-murid? Pelajar-pelajar semua faham ke tidak? Penyatuan ummah ni bukan boleh sekadar cakap saja sebelah pihak. Awak tengok dulu. Koi faham tak saya cakap ni? Awak tengok dulu masa muafakat nasional. Bagaimana Ustaz Rosli Jabar ni duduk dengan Tok Wan menangis, kita tengok ni lah. Orang guna mana orang faham? Sepadan. Awak faham tak saya cakap ni? Awak nasihat dekat kawan-kawan awak saya terus pah ni. Elok sikit berangai lah. Faham senang. Untung Tok Wan saya tolong cakap dia. Tok Wan minta maaf lah Tok Wan Rosdi Saya tolong jawab. Saya bukan nak ni. Saya bukan orang UMNO Saya tolong jawab bagi pihak UMNO faham. Minta maaf. Dan saya tolong jawab bagi pihak PAS faham. Saya nak tengok awak bersama-sama elok-elok kan. Orang atas pagar faham tak? Saya nak tengok awak elok-elok. Jadi bila elok-elok kakak koi pah. Pikiran saya nak elokkan awak. Ni awak duk attack politik ni kena belajar lah. Saya ingat sebab tu bila orang kadang-kadang pemimpin PAS dia bagus dari sudut agama. Tetapi ada benda-benda dari sudut politik mileage. Awak kena tanya saya lah saya ingat. Saya ni tak bagus. Saya ni tak pandai agama. Saya ni bukanlah hebat sangat. Bukan ada PhD. Tapi dari segi politik thinking, saya boleh mengeratkan silaturahim antara awak dengan UMNO. Saya boleh jadi orang tengah lah. UMNO Pahang dengan PAS Pahang, saya boleh jadi orang tengah. Tapi janganlah duduk menyerang macam ni. Saya jadi orang tengah. Saya jumpa Wan Rosdi. Saya bagi tahu Ustaz Rosli Jabar kirim salam. Dia tanya bila nak. Memang bijak orang juga tuju. Biar saya jumpa Ustaz Rosli Jabar. Biar saya jumpa Ustaz Datuk Tok Wan Rosdi. Biar saya sit down dengan dia. Awak duduk diam-diam. Tak payah duduk serang-serang. Bila awak serang, ni apa ni? Awak ni faham ke tak UMNO apa ni? Awak ni baral unta mana ni? Awak ni faham tak UMNO tu apa? Baral betul lah. Habis tu awak kata dekat Tok Guru Haji Adi tak faham UMNO lah. Oi, dia duk tanya awak faham tak UMNO tu? Awak ni faham ke UMNO tu apa? Baral unta. Habis tu duduk sokong UMNO di Johor, di Negeri Sembilan tak faham UMNO apa? Ini nampak sangat kebengapan. Ini nampak sangat ceploh cak ayam ni. Saya dah tua. Duit pun tak ada. Nak maghrib dah. Ceploh ni bakal unta je. Awak tak payah duduk sini ceploh. Dia kata apa? Awak ni tak faham UMNO tu apa? Orang tak cerita bak UMNO bak PAS. Saya tak marah pun. Cuma saya nasihat.